Okey, selamat tengah hari ya. Ini saya nak masak daging ya. Simple, rempah sendiri. Memang sedapnya. Okey. Yang perluan barang tu daging, rempah-rempah kering, daun salam, buah pelaga, daun hitam, pelaga hitam, jintan kasar, buah keras, bunga cengkeh, bunga lawang, kayu manis. Ini yang panggil Marathi Mood. Okey. Ini blender serbu kemudian yang ini bawang, bawang putih, alia, kunyit, cili kering, serai tengah bersih ya, serai lagi campur ya. Ini blender sekali ya. Ini blender basah, ini blender kering. Okey, barang tumis ya. Bawang, serai, cili hijau, dan bawang ketumbar dan daun kari ya. Rempah kering yang kita blender ya. Lepas dalam blender kita kasih usik-usik. Tumis, sekarang kasih masuk daging ya. Biar daging ni masak sikit. Sekarang barang basah, yang rempah-rempah basah. Okay. And then serbu rempah. Taruhlah apa-apa serbu yang suka, you suka babas ke, adabi ke, buatlah apa you nak, pakai apa pun boleh. Sebab tadi kita main rempah-rempah memang cantik dah. Semua okey. And then taruh secukup garam dia. Okey dah. Masuk air ya. Sudah 90% dah masak lembut ya. Sekarang kita taruh dah ubi kentang. Ubi kentang kita taruh awal sebab cantiklah bila makan, tak ada dia hancur. Okey. Okey dah mendidih. Okey cantik. Daging pun sudah masak semua lembut. Okey, dah siap lah. Ini saya nak makan tak boleh lah. Sebab ini orang order 1 kilo daging hari ni ya. Masak pukul 2.30, 3 dia datang ambil. So, ini yang tak boleh makan ya. Okey, dah semua dah cukup dah. Ini rempah asli tau. Rasa dia lain. Tak ada Ajinomoto, gula semua tak ada. Okey, harap yang nak cuba.